Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nama hamba ialah Ar-Raufuddin Al-Haji. Izinkan hamba untuk menyampaikan, mempersembahkan satu kisah benar, tetapi tiada tercatat di dalam mana-mana buku sejarah. Cerita ini dihaskan hanya untuk orang-orang yang menontonnya di dalam Dewan PIBG atau di FB atau di YouTube saja. Orang-orang yang tak mau menonton kisah ini, hidupnya tak cukup syarat. Sekarang Pak Haji nak cerita satu hikayat agung yang selama ini disimpan rapi di dalam fail sulit Kementerian Pendidikan dan Pertahanan Negara. Kisah seorang insan, seorang guru, seorang pejuang yang namanya disanjung tinggi oleh penduduk kampung, guru-guru sekolah. Malah lanun-lanun pun gentar bila mendengar namanya. Beliau bukan calang-calang insan. Beliau ialah Tuan Jumat bin Haji Suhaili. Gentar kan? Pada suatu masa dahulu, ketika negara kita diancam oleh serangan lanun dari Laut Sulu, semua orang panik. Panik. Semua cikgu-cikgu cabut lari, tinggalkan buku latihan atas meja. Tetapi tidak Tuan Jumat. Dengan hanya bersenjatakan sebatang pembaris kayu 100 cm, sehelai baju batik, dan semangat pendidik yang membara, beliau berdiri teguh di hadapan sekolah. Lalu sini pun jangan harap, katanya dengan lantang sambil membetulkan songkok miringnya. Lanun pun termangu. Mereka tidak pernah lihat ketegasan sebegitu sejak zaman Hang Tuah. Dalam satu pertempuran yang penuh dramatik di padang sekolah, dengan tiupan whistle dan lontaran buku rekod disiplin, Tuan Jumat berjaya menghalau semua lanun itu pulang ke laut. Selepas kejadian itu, negara aman, sekolah kembali tenang, dan kantin terus menjual nasi lemak RM2 seperti biasa. Kini, setelah puluhan tahun mendidik anak bangsa, beliau akan berundur dari medan pendidikan. Tapi, jasa dan keberaniannya kekal terpahat di dalam hati kita semua. Hamba sudahi kisah ini dengan lafaz penuh hormat. Inilah dia, hikayat Tuan Jumat bin Haji Suhaili, penyelamat SK Bumi Putra Lundu, penghalau lanun, peneraju pendidikan. Sekian daripada hamba, Ar-Raufuddin Al-Haji. Terima kasih. Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam kehidupan, atau sekadar satu kebetulan kita asyik
membicarakan persoalan hidup dan pilihan, serta kejujuran semakin berkurang. Masih tiada bertemu jawapan. Kami mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Jumat. Nama saya Bibiana dari kelas 6 Alfa. Saya diucapkan selamat bersara untuk Cikgu Jumat. Okey, Assalamualaikum Cikgu Jumat. Kami Wawan, kami nak mengucapkan selamat bersara. Semoga panjang umur. Dengan lapas bismillah. Bagi saya, guru besar Encik Jumat bin Suhaili adalah seorang guru besar yang sangat komited dengan tugasnya. Beliau sangat berminat dengan jawatan bahagian pendidikan. Beliau sangat baik hati dan memahami apa masalah stafnya. Bagi saya, beliau seorang contoh guru besar yang terbaik bagi saya. Terima kasih guru besar. Terima kasih guru besar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Sarawak ku sayang, salam SKB ku sayang. Sebenar hari persaraan guru besar ini amatlah bagi saya menyedihkan, kerana kita telah bersama beliau sejak mula beliau datang ke SKB lebih kurang 17 tahun yang lepas. Jadi hati kita ni rasa macam tak nak lah dia meninggalkan kita. Namun kita harus terima hakikat bahawa setiap pertemuan itu mesti ada perpisahan. Jadi diharap sebenar hari persaraan beliau nanti, beliau dikurniakan ketenangan, jiwa yang tenang, hati yang tenang, dan dapat menghadapinya dengan lebih tenang lagi. Itu saja. Hai, saya nak mengucapkan selamat bersara kepada guru GB kita, Encik Jumat bin Suhaili, and happy retirement to you, and you are the best guru besar that I have ever worked with. You are wonderful. Halo Cikgu Jumat, saya Cikgu Mixer dan Umping, ingin mengucapkan selamat bersara kepada kita. Panjang tempoh berkenalan dengan kita, a lot of experience, sangat-sangat banyak pengalaman pahit manis getir semua dengan kita dari A sampai Z. Kami mohon maafkan kita lah jika ada berlaku apa-apa kecacat celaan sepanjang kita connect di SK Bumi Putra tu. Ya, juga kami mendoakan kesehatan kita semoga sentiasa bagus, sentiasa lantang, senang, ibarat madah, salako madah, supaya kita sehat sentiasa kenaun di samping istri tercinta, teman-teman seperjuangan, especially anak-anak dan cucu kita. Mungkin kami sudah cucu ada lagi kali. Jadi Tuan GB, ame biara ke aku, ame biara kami semua sayang ke kita, sentiasa sayang, always sayang, and sentiasa sayang selamanya. Bye-bye GB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Jumat bin Suhaili. Semoga beliau dilimpahkan rezeki, dipanjangkan umur dan sehat tubuh badan. Sekian, terima kasih. Selamat bersara kepada ayahanda Cikgu Jumat. Semoga sentiasa ceria selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bersara Cikgu Jumat bin Suhaili. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai Cikgu Jumat. Saya ucapkan selamat bersara. Semoga sihat-sihat selalu. Bye, jumpa lagi. Sebenar hari persaraan GB, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru Besar yang banyak membantu sejak saya berada di awal sekolah hingga ke hari persaraan GB. Assalamualaikum pada Guru Besar Cikgu Jumat bin Suhaili yang akan bersara pada hari Rabu ini.
Saya mengucapkan selamat bersara, berbahagia di samping keluarga, dan pucuk pau delima batu, anak sembilang di telapak tangan. Biarpun jauh beribu batu, hilang di mata, di hati jangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, buat ayahanda Cikgu Jumat bin Suhaili, selamat bersara, happy retirement. Semoga dipermudahkan segala urusan. Jika rindu nak melatih tarian, pintu pagar, sekolah kebangsaan, Encik Buyong sentiasa terbuka untuk cikgu. Silalah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Jumat, saya ucapkan selamat bersara. Terima kasih di atas segala jasa bakti, tunjuk ajar dan kasih sayang selama ini. Semoga Allah Ta'ala membalas segala jasa cikgu dengan beribu kebaikan. Saya doakan hari-hari persaraan ini dipenuhi dengan kebahagiaan, kasih sayang dan masa berkualiti bersama keluarga. Assalamualaikum bos. Selamat bersara. Semoga setiap hari yang mendatang dekat kita pinkin pula biasa mendapat keridaan Allah dan mendapat keberkatan darinya. Lupa juga semoga kita sihat walafiat di samping anak, cucu-cucu kita serta keluarga kita. Amin. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat bersara Cikgu Jumat. Semoga diberi kesihatan yang baik dan dirahmati selalu. Semoga ilmu yang dicurahkan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Jumat di atas tunjuk ajar kepada saya selama saya berkhidmat di SK Bumi Putera. Selamat bersara Cikgu Jumat. Semoga ceria-ceria selalu. Assalamualaikum Cikgu Jumat. Saya mengucapkan selamat bersara. Semoga cikgu sentiasa sihat, ceria di samping family yang dikasihi. Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Adli dari Sektor Pencernaan Pejabat Pendidikan Daerah Hulu ingin mengucapkan selamat bersara dan terima kasih kepada Cikgu Jumat bin Suhaili. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah berkhidmat dengan Cikgu Jumat di SK Bumi Putera pada 2015 hingga 2019 dan juga pernah di SK Rambungan pada 2007. Saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Jumat kerana beliau seorang ketua yang baik dan sangat memahami. Semoga Cikgu Jumat terus diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih dan selamat bersara Cikgu Jumat. Hai semua. Ucapan tu khas ditujukan kepada GB Jumat bin Suhaili yang akan bersara kelak. Okay, terima kasih GB atas segala tunjuk ajar dan nasihat kita sepanjang saya berkhidmat di SK Bumi Putera. Semoga GB sehat selalu, ceria selalu, awet muda. Okay. Dan boleh lupa kelak jaga cucu ajaklah kita di rumah. Okey, bye GB. Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu Jumat. Selamat bersara. Diharapkan segala proses persaraan kita berjalan dengan lancar. Bolehlah fikirkan untuk pergi ke umrah selepas tu. Selamat bersara. Assalamualaikum dan salam sejahtera warga SKB. Hai. Sebenarnya dengan hari persaraan Guru Besar Cikgu Jumat bin Suhaili, saya ingin mengucapkan selamat hari lahir yang ke-60 dan juga selamat bersara kepada Cikgu Jumat bin Suhaili. Jadi di kesempatan ini saya ingin ucapkan jutaan terima kasih atas dorongan, nasihat dan tunjuk ajar sepanjang saya berada di Bumi Putera selama 6 tahun. Saya mendoakan agar Cikgu Jumat sentiasa sihat selalu, tak cergas dan juga dapat menempuh masa bersama keluarga yang tersayang. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Hari ini genap 60 tahun usianya.
37 tahun telah menumpahkan baktinya untuk anak bangsa serta memimpin kita sebagai cikgu. Dengan rasa syukur dan penuh penghormatan, saya mengucapkan selamat bersara kepada seorang insan yang amat saya hargai dan hormati, yaitu Cikgu Jumat bin Suhaili. Selama 37 tahun beliau telah mencurah bakti dan ilmu dengan penuh dedikasi. Bagi saya, selama 7 tahun yang berada di bawah kepimpinannya sebagai penolong kanan pentadbiran, saya amat merasakan kehangatan seorang pemimpin yang bukan saja tegas, tetapi juga mesra dan ceria. Cikgu Jumat bukan sekadar sebagai seorang guru besar, tetapi juga seorang insan ataupun pakar yang boleh menceriakan sekolah. Sentiasa menceriakan sekolah dan menceriakan keadaan. Suasana di sekolah yang saya pernah berkhidmat bersamanya sentiasa dipenuhi dengan keceriaan dan semangat yang positif hasil sentuhannya. Beliau tidak pernah gagal untuk memberikan senyuman, sapaan mesra dan kata-kata penyuntik semangat kepada sesiapa saja, sama ada guru, staf, anak-anak dan ibu bapa. Kini tiba saatnya bagi beliau melangkah ke fasa baru dalam kehidupan. Namun jasa dan kenangan bersama Cikgu Jumat akan tetap tersemat dalam ingatan saya. Saya berdoa agar beliau dikurniakan kesehatan yang baik, kebahagiaan yang berpanjangan, serta ketenangan dalam menikmati masa persaraan. Cikgu Jumat, terima kasih atas segalanya. Tiada kata-kata yang mampu menggambarkan betapa besarnya penghargaan saya kepada cikgu. Semoga Cikgu Jumat tersukses dalam apa jua yang diceburi selepas ini. Akhir sekali, terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga. Jutaan maaf diminta kepada cikgu jika pernah kasar bahasa perbuatan dengan cikgu. Semoga cikgu sentiasa dilindungi Tuhan dan terus maju jaya di masa akan datang. Selamat bersara Cikgu Jumat. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua SKB. Saya mengucapkan selamat bersara kepada guru besar dan panjang umur dan murah rezeki. Jangan lupa dengan kami orang di situ. OGB. Bye. Dan saya sekali lagi memohon ampun dan maaf sekiranya orang yang merakaman kau tu. Yeah. Saya mewakili semua warga SK Putra mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang pentadbiran saya di sini saya ada melakukan salah dan silap dan terkasar bahasa, terlanjur kata, jangan disimpan di dalam hati. Jadi saya ucapkan selamat bersara kepada semua guru yang bersara pada hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara, cikgu.